Alhamdulillah. Okey, syukur alhamdulillah kita telah selamat sampai di Kelantan Darul Naim. Pelbagai masalah yang kita hadapi pada Jumaat yang barakah ini, orang panggil Penghulu Segara Hari. Okey, kereta kita rosak, jadi kita tinggalkan kereta tu di Pahang. Kemudian kita terpaksalah menyewa kereta daripada Pahang Jalan Tut lah. Okey, kita menggunakan perkhidmatan kereta sewa. Jumaat, Sabtu, Ahad lah, 3 hari. Okey, lepas tu kita kembali balik ke Jalan Tut. Kita akan bawa kereta yang rosak tu balik. Okey, kita kembali kepada Kuala Lumpur lah. Okey, walaupun dia keadaan rosak, masih boleh berjalan. Okey, minta doa tuan-tuan dan puan-puan ya. Semoga dipermudahkan segala urusan lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.